Majlis Graduasi ABM Wilayah Timur merupakan acara tahunan yang diadakan bagi mengiktiraf pencapaian para pelatih yang telah berjaya menamatkan latihan kemahiran dalam pelbagai bidang berkaitan industri pembinaan bagi ABM Wilayah Timur sesi 2022. Seramai 142 pelatih termasuk 17 pelatih cemerlang diraikan. Mereka terdiri daripada pelatih kategori 17 trade dalam latihan kompetensi kemahiran pembinaan membabitkan kluster bidang bangunan, Industrial Building System IBS, operasi crane, mechanical dan electrical, kimpalan dan plastic and painting. Majlis graduasi yang berlangsung di Dewan Besar ABM Wilayah Timur Kuala Berang, Terengganu ini kemudiannya dirasmikan oleh Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Abdul Rahman Haji Muhammad. Daripada angka yang menunjukkan pelajar-pelajar kita ini lebih kurang 86.7% telah berjaya memperoleh sama ada pekerjaan ataupun mereka membuka bidang perniagaan. Dan saya dapati bahawa akademik kita memang sebuah akademik yang berjaya dari segi melatih tenaga-tenaga mahir dalam beberapa bidang yang kita sendiri percaya mereka boleh jauh ke depan lagi. Strategi CIDB dalam latihan ini adalah dua untuk meningkatkan kebolehpasaran graduat. Yang pertamanya adalah kita mewujudkan kolaborasi dengan pihak-pihak industri. Yang pertamanya untuk mendapat pembiayaan dan yang keduanya untuk melatih dalam bidang-bidang yang diperlukan oleh syarikat-syarikat berkenaan. Itu maknanya latihan kita lebih berfokus dan akan membolehkan graduan tersebut bekerja dalam syarikat yang berkenaan. Dan kita punya strategi kedua adalah kita menumpukan kepada trade high impact. Jadi dalam di negeri Terengganu ini ataupun di Pantai Timur secara amnya, kita melihat bahawa dia ni sesuai untuk menjadi Center of Excellence for Oil and Gas. Sebab banyak projek oil and gas di sini. Jadi atas sebab itu maka kita menumpukan selain daripada bidang-bidang biasa, kita menumpukan kepada 6 bidang utama termasuk gas pipe fitting, gas insulation dan welding, scaffolding dan sebagainya yang berkenaan, yang berkaitan dengan sektor gas. Jadi sehingga kini kita telah melatih lebih kurang 18,500 orang peserta dalam bidang oil and gas dan alhamdulillah saya rasakan bahawa mengikut kita punya survey melebihi 95% daripada graduan yang kita lahirkan dalam bidang oil and gas ini mendapat pekerjaan. Atur cara dimeriahkan lagi dengan persembahan choir oleh pelatih ABM Wilayah Timur sambil disaksikan para pelatih yang diraikan tenaga pengajar. Acara kemuncak majlis graduasi diteruskan lagi dengan penyampaian anugerah pelatih cemerlang, sijil penghargaan dan anugerah ikon Tibet pembinaan. Perhatian teralih sepenuhnya kepada ikon Tibet pembinaan iaitu Hafizatul Najmi Pizat apabila kejayaannya yang dikongsikan menjadi inspirasi kepada anak muda untuk memulakan perniagaan dalam sektor pembinaan. ABM Wilayah Timur telah ditubuhkan pada tahun 1997 dengan kerjasama Kerajaan Negeri Terengganu pada awal penubuhannya. Terletak di Jenagor, 12 km dari Pekan Kuala Berang, ABM Wilayah Timur telah melahirkan lebih 18,000 pekerja mahir dalam sektor pembinaan sehingga tahun 2022. Akademi Binaan Malaysia, ABM adalah pusat penilaian dan latihan CIDB yang memenuhi keperluan untuk pembangunan dan peningkatan kemahiran untuk pekerja binaan. ABM memberi tumpuan kepada melengkapkan personal binaan dengan kompetensi yang sesuai mengikut standard oleh industri. ABM akan terus komited dalam usaha untuk melahirkan lebih ramai personal binaan mahir dan separuh mahir tempatan serta menyediakan peluang kepada pekerja binaan mempertingkatkan tahap kemahiran.